Kerana yang membezakan antara satu sama yang lain, kita di dunia ni adalah peluang yang kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita bersama dengan podcast baru ingin membincangkan isu-isu tentang belia. Baik. Okey, so bersempena dengan program hari ini iaitu program apresiasi seni kredikator sastrawan negara. Ya. Okey, apakah relate-nya ataupun kenapa World Youth Foundation pilih untuk terlibat sebagai penganjur bersama program ni? Ya. Okey, kita pada hari ini kita memilih untuk bersama-sama untuk kita menghargai dan juga nak angkat seni kreatif mereka dalam karikatur, yang mana ianya walaupun nampak simple tapi dia bawa banyak makna yang mendalam, syarat dengan pelbagai ceritanya dan juga latar belakang yang nak disampaikan dalam satu bentuk gambar karikatur. Tapi kalau macam isunya sekarang, kalau macam zaman sekarang lah dah moden, bila cakap pasal seni, parents ataupun orang masyarakat tak pandang akan pergi jauh. Okay, so ramai yang menganggap seni ini sekadar hobi je. Tapi kalau macam World Youth Foundation ni, nampak tak potensi seni karikatur ni sebagai laluan kerjaya? Saya melihat juga memang itu sinonim yang selalunya diberikan kepada dunia seni. Orang kata tak ada masa depan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi World Youth Foundation, saya melihat ianya adalah satu ekspresi. Dan nilai wang ringgit ni dia agak subjektif. Kerana kadang-kadang ada bentuk seni yang kita pun kurang memahami, tapi orang sanggup memberi ataupun membeli. Ada satu bayaran yang cukup tinggi lah. Berjaya atau tidak seseorang itu dalam bidang seni itu satu perkara yang berbeza. Yang pentingnya kita nak memastikan individu-individu yang ada seni yang kreatif, dia ada skill yang dalam diri dia boleh express, dia boleh expresskan input ataupun jiwa dia tu atas canvas. Dan saya ingat itu satu permulaan yang baik, dan mungkin melalui terjemahan itu dia boleh memberi aspirasi dan inspirasi kepada orang-orang yang lain. Ya, betul. Apa yang kita nampak hari ini macam majlis disambut baik oleh semua golongan daripada belia, dan kita punya pengkarya pun ada daripada senior dan belia juga. Ya, betul. Betul. So jadi kalau kita sentuh pasal TVET, boleh ke seni karikatur dan ilustrasi ni dikira sebagai kemahiran TVET? Okey, saya melihat ianya boleh dikategorikan sebagai satu bentuk kemahiran. Kerana dalam TVET ini dia encourage mereka yang mungkin dari segi akademik tu dia kurang kan, tapi dia ada skill, dia boleh gunakan skill tu untuk menjana pendapatan. Jadi dari sudut yang hari ini, karikatur ni pun bukan hanya sekadar di atas kanvas gambar semata-mata. Kerana kita tahu hari ni kartun kartun daripada animasi ni datangnya juga daripada orang yang melukis karikatur. Bila dia lukis dan karakter tu diterima atau sesuai dengan satu jalan cerita yang menarik, ianya boleh menjana pendapatan. Yang penting nak menjana pendapatan daripada kemahiran yang dia ada. Okey, sebagai pengerusi World Youth Foundation, untuk waktu terdekat ni, apakah matlamat Datuk untuk para belia? Okey. Untuk menerusi World Youth Foundation, apa yang saya lihat, kita nak orang muda ni dia exposure. Dia dapat express pandangan dia, jiwa dia, dan dia boleh share kepada ramai pihak. Jadi World Youth Foundation kita nak edit satu platform yang mana ada ramai orang muda. Satu, orang muda yang nak contribute, dan satu lagi orang muda yang
memerlukan seseorang untuk bantu dia, untuk dia elevate, untuk dia melepasi certain cabaran yang mungkin kalau dia sendiri dia tidak dapat fikirkan. Tapi bila ada ramai, kan kita ramai, insyaAllah mereka boleh melepasi hurdle tersebut. Jadi di World Youth Foundation kita nak ada platform yang sama untuk semua, ada yang membezakan antara satu sama yang lain. Kita di dunia ni adalah peluang yang kita terima. Jadi menerusi program-program yang World Youth Foundation lakukan, kita nak make sure semua orang, tak kisah apa latar belakang dia, dia kaya atau dia kurang berada, dia pandai ataupun dia kurang pandai, daripada mana pun latar belakang dia berada, bila dia bersama World Youth Foundation, peluang yang dia dapat tu sama. Dan insyaAllah dengan peluang yang sama ini, kita boleh membina satu kelompok orang muda yang hebat lah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. So sebagai penutup tu saya nak mengajaklah semua kan, orang muda untuk bersama-sama hadir ke Galeri 3D World Youth Foundation di Bandar Melaka ni, untuk sama-sama kita melihat dari satu sudut bagaimana hasil-hasil karya ini membawa begitu 1001 cerita dan juga pengalaman yang ada dalam setiap sasaran negara ini. Dan saya yakin kalau mereka hadir dan belia boleh datang, banyak yang boleh mereka pelajari dan boleh memanfaatkan cuti-cuti sekolah ni lah. Dia sambil-sambil datang ke negeri Melaka, boleh kita menghargai dan juga kita menjiwai karya-karya agung daripada sasaran-sasaran negara ni. Kita percaya para belia dekat luar sana yang ada yang minat seni. Dia lain belia, lain minat dia. So, jadi jangan lupa untuk datang support apresiasi seni karikatur sastrawan yang diadakan di Galeri 3D. Sampai 31 Disember 2025. Datang, jangan tak datang. Okey, terima kasih Datuk Ridwan Muhammad Ali. So itu saja daripada kita. Ini bukan kali terakhir kita akan jumpa lagi untuk kita kupas dan bincangkan tentang isu-isu belia. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey, baik. Ada skill semua jadi.